Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam siri video tutorial pewarisan. Kali ini, saya sambung penerangan tentang cara penggunaan modul rancang pewarisan. Video kali ini khusus tentang bahagian 3, iaitu surat wasiat. Bahagian kedua modul ini hanya boleh diakses oleh ahli premium pewarisan. Anda perlu menjadi ahli premium pewarisan untuk menggunakannya. Modul surat wasiat ini bertujuan untuk membantu anda menyediakan dokumen wasiat yang sah mengikut undang-undang. Adalah penting untuk anda mengikuti setiap langkah yang diberikan supaya ia tidak bercanggah dengan keperluan perundangan. Di bahagian atas terdapat dua butang. Butang papar atau cetak membolehkan anda melihat maklumat yang telah dimasukkan dan anda boleh mencetaknya sekiranya telah berpuas hati. Butang kedua ialah info. Sebelum mula, Alia cadangkan anda membaca maklumat yang lebih lengkap di dalam bahagian info. Terdapat 3 komponen utama yang perlu diisi. Komponen pertama ialah pelantikan wasi. Antara tujuan utama menyediakan dokumen wasiat ialah untuk melantik wasi. Wasi ialah orang yang anda yakini dapat melaksanakan urusan pusaka apabila anda tiada nanti. Anda boleh melantik mana-mana ahli keluarga atau kenalan yang anda percayai untuk memikul tanggungjawab ini. Untuk kebanyakan kes urusan pusaka, tugasan ini tidaklah terlalu membebankan, terutamanya jika semua maklumat telah dilengkapkan dalam fail pewarisan. Bila kita ada maklumat yang lengkap, urusan pusaka akan jadi lebih mudah. Melalui sistem kami, anda boleh melantik sehingga 4 orang wasi sebagai langkah sandaran sekiranya wasi pertama tidak dapat menjalankan tugas, contohnya jika telah meninggal dunia. Bagaimanapun, jika jumlah aset melebihi RM5 juta adalah lebih baik anda untuk melantik wasi daripada institusi. Sila hubungi kami untuk perbincangan lanjut. Komponen kedua ialah pelantikan penjaga harta bagi anak bawah umur atau anak OKU. Jika tiada anak dalam kategori ini, anda tidak perlu mengisinya. Adalah disarankan jika anda seorang lelaki untuk melantik isteri sebagai penjaga harta anak atau melantik sesiapa sahaja yang anda percayai. Dari sudut perundangan, jika si suami meninggal dunia tanpa wasiat atau tanpa membuat pelantikan, penjaga harta anak bukanlah isteri, tetapi ialah bapa si suami, iaitu datuk kepada anak tersebut. Perkara ini boleh menimbulkan masalah dalam jangka masa panjang. Ikuti video kami, Kisah Ain, sebagai contoh, gambaran dan pengajaran. Tahukah anda waris tidak boleh terima harta dari pusaka dari wasiat? Ini kerana mereka akan menerima harta dari bahagian faraid, bukan dari wasiat. Bagaimanapun, harta pusaka boleh diagih kepada waris jika kesemua waris bersetuju. Hanya jika semua waris bersetuju. Itulah pentingnya mengenal pasti siapa waris faraid yang sah. Jika tidak pasti, Alia sarankan anda menggunakan aplikasi kalkulator faraid untuk menyenaraikan siapa yang berhak mengikut faraid. Ini penting terutamanya jika anda mempunyai anak angkat, kerana mereka tidak akan menerima harta melalui faraid. Banyak kisah telah kita dengar tentang anak angkat yang diketepikan apabila tiba urusan pusaka. Anda boleh memberikan sehingga 1/3 daripada jumlah harta pusaka kepada individu yang bukan waris, contohnya anak angkat atau untuk tujuan wakaf. Ini juga peluang terakhir anda untuk menyediakan sesuatu untuk diri sendiri dalam bentuk wakaf yang berkekalan. Untuk memastikan jumlah yang diberikan tidak melebihi 1/3, kami cadangkan anda tidak meletakkan angka yang terlalu tepat. Contohnya, 1/3 daripada jumlah simpanan tabung haji dan ASB atau RM10,000 atau 1/3 daripada jumlah harta, yang mana lebih rendah. Video penerangan tentang modul rancang pewarisan yang telah disampaikan dalam 5 siri. Alia harap penerangan video ini dapat membantu anda menyediakan dokumen-dokumen pewarisan dengan lebih mudah dan teratur. Ikuti video-video lain untuk mengetahui modul-modul lain yang disediakan oleh pewarisan. Jika ada sebarang cadangan untuk penambahbaikan, anda boleh tinggalkan komen di bawah dan insya-Allah kami akan usahakan untuk memberikan yang terbaik.